Yelah, sekali lagi saya kata, walaupun berkali-kalilah saya kata, kalau awak marah ke saya kata semua. Tegur, kritiklah kerajaan. Tegur, ini ibadah, ini dakwah. Boleh pahala tegur kerajaan. Saya kata semua. Jadi tak ada sebab awak nak marah saya. Awak nak marah saya kritik PAS, kritik pembangkang, tegur pembangkang, tegur PAS. Dah buat apa tak boleh tegur PAS? Dia suci ke? Dia tak ada buat salah. Betul semua. Balah dengan UMNO betul PAS. Balah dengan PKR betul PAS. Balah dengan DAP betul PAS. Ni balah dengan Bersatu pula. Berebut daerah Bersatu pula. Betul PAS juga. Molek-moleknya pemimpin PAS, Tok Guru sendiri pun apabila balah dengan Bersatu kata gak gini, minta maaf lah Bersatu. Kita sesama Islam, Melayu satu, Islam satu, mazhab siapa yang satu. Biarlah, kita nak suku-suku lah kita kata. Awak suku, saya suku. Tahalus siasi berarti kat ni. Parti penyatuan umat Islam kena bersatu. Maknanya kena sama-sama, jangan maki hamun, jangan baloh. Tok Guru kata gitu, sepatutnya ke bersatu. Jangan baloh lah. Cuma kita nak suku-suku, katakanlah. Mungkinlah awak ada salah, saya pun ada salah juga. Tok Guru kata, PAS kata, ulama' PAS kata, jangan gok semua salah orang. Balah dengan Bersatu tu, sikit tak ada salah dia. Sikit tak ada salah Tok Guru. Sikit tak ada salah PAS. Salah Bersatu. Dengan PKR dulu, salah PKR tu habis rank. Dengan DAP betul lah ya kapi. Dokang tak ada betul sikit. Tak ada sikit salah PAS. Betul semua dia. DAP yang salah. Dia pakat dengan siapa? Dengan UMNO sekejap Abang MN. Tak betul UMNO tu go habis-habis rank. Bagi saya lah, kalau betul kita pakai serabang, pakai jubah, pakai kepiah, Islam semua mulu, dasar Quran hadis. Apabila balah ni, biar agak kata, mungkin tuan-tuan, lepas kita pun ada salah silap juga. Lek awak pun Bersatu ada silap salah juga. Yelah, biarlah kita nak buat suku-suku lah, parti suku-suku tak mau bergabung maknanya. Tak apa, itu hak. Ini bukan balah, ini bukan penyatuan ummah. Ini tahalus siasi. Tapi jangan kau balah begitu lalu. Siapa suci parti kita. Siapa kita tak ada salah sikit maknanya. Hak ni dah betul dah lalu. Bagi saya lah, dah kalau awak kata awak betul dah gitu, faham gitu, kau pandai awak lah. Saya kena ambil hak saya melihat bahawa balah-balah ni ada betul kita, ada salah kita, ada salah orang, ada betul orang, gitu. Lepas tu nak pisah juga tu tak apa, macam cerai lelaki bini lah. Saya ada salah juga, suami kata awak ada salah juga, tapi tak boleh nak pergi dah ni. Tak boleh nak pergi dah ni maknanya. Tak apa, saya minta maaf banyak lah. Isteri kata suami saya minta maaf banyak. Tak boleh nak pergi. Abang ada baik, tapi ada silap. Saya pun ada baik, tapi ada silap. Jadi tak boleh nak pergi ni. Berarti kat ni bukan kata balah. Ni dok. Allah, ceramah tu gok degang tu gok. Habis-habis rank, tak ada salah sikit. Jadi ni bukan cara Islam. Tepek je Islam tu. Dasar Quran hadis semua orang boleh tepek, orang boleh bubuh. Allah Ta'ala suruh kita amal kat akhlak kita, kat akidah kita, kat fiqh kita, kat tasawuf kita, kat ekonomi kita, kat politik kita, kat perangai kita. Situ duduk Islam. Quran hadis jemaah qiyah bukan tepek. PAS berbangga pula menafikan Islam orang lain kerana kita tepek orang lain tak tepek. Ini tak betul, tak lalu. Bertakwalah. Jadilah orang yang baik. Wallahu ta'ala a'lam.